Ramai ibu bapa rasa topik duit ni terlalu berat untuk budak-budak. Jadi mereka tak cerita langsung. Akhirnya, anak membesar tanpa ilmu kewangan. Bila dah kerja, terus beli kereta idaman. Kahwin pun guna loan bank. Kereta loan, bini pun loan. Orang kaya lain. Mereka mula ajar anak tentang duit sejak kecil. Mereka ajar anak tunggu, simpan dan usaha supaya anak faham duit tak keluar automatik dari mesin ATM. Mereka diajar beza antara keperluan dan kehendak. Anak minta mainan baru tapi yang lama masih elok. Masa itulah peluang untuk didik dan ajar anak untuk simpan dan berkongsi. Duit bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi juga untuk masa depan dan bantu orang lain. Akhir sekali, mereka dedahkan anak dengan aset. Contohnya emas, rumah sewa ataupun pelaburan kecil. Supaya anak nampak beza antara benda yang hilang nilai dan benda yang tambah nilai. Ilmu duit ni macam ilmu membaca. Kalau anak tak belajar dari rumah, dunia luar akan ajar dan belum tentu ajar yang betul. Teruskan follow saya untuk lebih banyak perkongsian tentang ilmu kewangan, emas dan public goal.